Hari ini kita akan belajar tentang karangan pendek. Marilah kita mulakan. Selamat belajar. Kita lihat format karangan pendek. Karangan terdapat pada kertas 2, bahagian A dan wajib dijawab. 10 markah diperuntukkan untuk menjawab soalan karangan pendek ini. Cadangan masa untuk menjawab soalan ini ialah 15 minit sahaja. Jumlah patah perkataan yang diperlukan untuk karangan pendek ialah antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Kita lihat petua menulis karangan pendek pula. Tulis pendahuluan dan penutup yang ringkas. Cukup sekadar satu ayat sahaja untuk karangan pendek. Wajib menggunakan semua kata kunci atau maklumat yang diberikan dalam soalan. Sekiranya murid tidak berbuat demikian, markah akan ditolak. Tulis dalam satu perenggan sahaja yang terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Berikut merupakan contoh soalan berbentuk rangkai kata. Murid-murid dikehendaki menggunakan perkataan yang diberikan untuk menghasilkan karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Pastikan karangan yang akan ditulis perlu mengikut urutan, tidak boleh lompat-lompat. Maksudnya, karangan yang akan ditulis perlu bermula dengan rangkai kata pertama, iaitu menerima undangan jiran, dan berakhir dengan rangkai kata terakhir, iaitu menambahkan pengalaman. Berikut merupakan contoh jawapannya. Kita lihat pendahuluan. Keluarga Wen Ming menerima undangan ke majlis perkahwinan jiran mereka yang berbangsa Melayu. Keluarga Wen Ming merupakan subjek dalam karangan ini. Kita teruskan isi pertama. Wen Ming amat teruja kerana inilah kali pertama dia menghadiri majlis perkahwinan orang Melayu. Seterusnya kita lihat isi kedua. Menjelang pukul 12.30 hari, para undangan mulai memenuhi majlis tersebut. Isi ketiga. Tuan rumah Encik Ramli dan Puan Diana menyambut kedatangan mereka dengan tangan terbuka. Isi keempat. Mereka dijemput duduk di kemah yang dihias dengan cantik dan dihidangi juadah yang enak. Isi kelima. Majlis perkahwinan ini sangat meriah. Untuk kesimpulannya, Wen Ming sangat gembira kerana dapat menambahkan pengalamannya. Berikut merupakan karangan lengkap yang berjaya dihasilkan. Semua rangkai kata yang berwarna merah merupakan rangkai kata yang diberikan dalam soalan. Dengan ini bermakna, semua isi atau rangkai kata dalam soalan telah digunakan dengan sebaiknya dan tiada satu isi atau rangkai kata yang tertinggal. Itu saja, selesailah tugasan kita. Kirakan jumlah patah perkataan dan tulis di bawah sudut kanan karangan. Kita jumpa lagi.